Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat jumpa lagi di kebun. Di kebun kali ni saya nak berkongsi lah beberapa perkara dekat sini. Tanaman kunyit yang saya cuba buat sebelum ni di dalam tayar kelihatan kurang menjadi, warnanya warna kuning walaupun akar dia tu lepas ke bawah. Bawah ni kosong sebenarnya. Dan kalau tengok di situ saya dah bersihkan, tapi saya tak sempat nak mesin rumput kat sini. InsyaAllah lah dalam masa cuti ni saya akan buat lah. So kurang menjadi. Saya letak kat sini 4, 1, 2, 3, 4 kurang menjadi Yang saya letak kat sini alhamdulillah nampaknya jadi. Hampir semua jadi lah. Daunnya cantik naik sebab dia mungkin terlindung terlindung, jadi dia sesuai kat sini sebenarnya. Sebenarnya dalam tempoh seminggu ni hujan hampir setiap hari, so cuaca agak baik lah untuk dia dalam polybag. Di polybag yang kat sini nampaknya elok lah, sebab yang ni ada peras hitam dia tak akan direct, dia cuma akan panas terik tengah hari dan juga pada petang lah sekitar pukul 3, pukul 4. Sebab lepas tu kat sana tu dah ada pokok biasa pukul 4 ke atas dia dah mula redup lah. So dalam 3 jam 4 jam je lah. Tapi ni pun pembesaran dia kurang elok Tengok ada daun je lah, ada banyak kuning Okey, yang ni saya rasa memang habis je tempoh je, nanti saya akan tanam lain lah. Mungkin tanaman yang jenis yang sesuai. Yang ni pun kurang menjadi sebenarnya di dalam tayar kat sini. Mungkin faktor cuaca sebelum ni, masa saya letak kat sini cuaca agak panas. Tapi saya akan biarkan lah. Ini biarkan. Ni saya rasa dah tak hidup lah. Dan yang tu pun saya biarkan sebab dia terlindung sikit lah kan, bagi peluang Cuma sekarang ni alhamdulillah yang ni okey lah, saya dapat naikkan balik. Saya cadang nak pindahkan kurma ni sebab dia dah daun dia dah mula keras ni dah kira besar ni. Ni antara yang terawal, saya ingat dah lebih 6 bulan. Saya nak nanti saya akan tanam ke tempat yang lain, biarkan dia cepat membesar. Dan saya ingat saya nak cari satu juga lagi pokok durian. Yang ni saya ingat saya pilihkan. Okey, saya dah asingkan pokok durian ni satu. Jadi saya akan cari yang durian ni, saya akan cari tempat yang sesuai. Kurma ni saya cadang, saya nak letakkan ke dalam tayar lah. Okey, dekat sini satu nanti. Satu saya akan pindah sini sebab sini saya rasa saya tengah buat pembersihan kat sini. Sesuai pokok, jenis pokok lah. Sayur macam kurang sikit. Okey, insyaAllah esok saya akan sambung rakaman dapat dah pindahkan satu ni. Okey, di tempat yang saya rasa sesuai. Pokok durian ni pula di 24. Pandangan saya dekat sini sebab kunyit yang saya tanam tak menjadi. Tak ada kat situ. So yang ni kena bersihkan.
Okey, alhamdulillah dapat juga dibuat Siaplah satu dan ni satu. Okey. Di video yang ringkas ini juga saya nak menuai hasil betik. Alhamdulillah kuning di atas pokok. Berbeza dengan buah yang sebelum ni lah. Dia masak di saya dah kuning sikit, saya dah ambil Okey, ini dia. Inilah hasil dia. InsyaAllah lah ada hasilnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesailah matlamat untuk turun di kebun pada petang ni. Dan di samping mendapat hasil rezeki Okey, itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.